Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share ayam acar ketumbar. So kita akan blend semua ni. Cili padi, serai, bawang putih, buah keras dan bawang besar. Kalau ada anak kecil, pakai cili merah aja, jangan pakai cili padi. Cili padi agak pedas sikit daripada compare tu cili merah. Kalau ada kunyit tadi, masuk kunyit sekali. Kak Zaidah tak pakai kunyit. Okay, so kita tumis ni. Okay, bila dia dah naik bau, kan dah bau serai kan, dengan bau daun pandan, dan baru you masuk yang you blend ni tadi. Saya punya blender ni dia power tau. Blend 1 minit pun dia dah hancur. Ya, dia agak hancur. So you kalau boleh jangan hancur sangat lah. Dah tak nampak lada tadi. Okey, kita tumis sampai garing ni. Nak tahu dia garing tak garing, dia pecah minyak. Dan dia garing lah. Alright. Kita masukkan ketumbar. Ni ya. Okay, saya masukkan serbuk kunyit. Kalau nak sedap pakai kunyit hidup ya. Okey, bila kita masuk air, paste nanti dia akan cair sikit. So kita tunggu sampai dia pekat, kita masuk lagi air. Kita ada rempah tadi. Ya, so kita nak make sure that rempah tu masak. Okay, warna dia dah cantik, minyaknya dah naik. Saya masuk garam dulu. Kita masuk air sikit. Dan kita kecilkan api, masukkan ayam ni dulu. Okey, ini kita masuk sekali ni sebab yang ini nak empukkan dia pun lama. Ya, so kita masukkan sekali. Tomato kita masukkan sekarang sebab kita nak masamnya datang dari tomato. Kita balik-balik dulu. Thank you gift untuk gift ya. Thank you so much for the gift. Sedap sangat. Masukkan cili padi. Ini extra cili padi just for those yang nak makan pedas. Ya, just masuk je lah. Tak payah belah. Kalau belah nanti dia jadi bertambah pedas. Alright, kita tunggu sikit lagi tomatonya masak, sayurnya lecur sikit dan kita letakkan kacang tanah. Ya, okey, kita masukkan kacang. Aida Mira Abdullah. Yes. Kacang tanah disangai dulu ke? Sangai dengan kulit dia. Ya, sangai dengan kulit. Kemudian you ketuk-ketuk saja, jangan bagi dia hancur. Nanti dia jadi kuah kacang belakang. Kacang ni kena hati-hati sikit lah bila nak masak. Ada orang tak boleh langsung kacang. Ya. Alhamdulillah dah pun siap resipi kita hari ini, iaitu ayam acar ketumbar buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.